Selamat pagi. Siapa jaga kedai? Ashraf bang daripada KPDN. Kita datang, kita nak buat pemeriksaan sikit lah. Boleh bagi saya lesen-lesen? Boleh tengok gula minyak tepung kat mana? Minyak masak paket ada tak? Ada. Baru hari ni sampai. Banyak. Gula bang jual berapa ringgit? RM2.85. Oh, satu benda. Terkejut saya, takkan bang jual sampai RM68. Satu unit RM2.85. Dia punya harga. Dia selalu sampai dekat sini. Tu abang cakap, tapi bila kita datang hari ni, kita tengok harga pun tak ada kat sini. Kalau abang kata RM2.85 lah. Yang minyak punya Baru sampai hari ni. baru sampai hari ni. Tak boleh bang, abang letak kat belakang. Tak, baru sampai, betul. Okay. Saya gula. Abang minta bil abang. Semua letak belakang. Sekarang dah pukul 11 lebih, takkan tak keluarkan lagi. Sampai pukul berapa? 10.30 macam. 10.30. Sekarang pukul 11.30. Satu kotak pun tak boleh nak tinggalkan satu dekat depan. Saya tak ada orang bang. Itu bukan alasan bang. Sebab saya bagi tahu dengan abang, bila abang letak belakang, seolah-olah abang sorokkan minyak tu untuk customer-customer abang yang tertentu. Bukan istilah masa bang. Masalahnya bila barang tu simpan kat belakang, ada something wrong. Baru sampai, saya belum letak lagi. 1 jam bang. Saya tengok abang duduk kat depan tu relax je. Ada, saya order barang dengan dia, bukan relax je. Saya nak buka cek, tengok dia pun. Saya tak boleh terima bang. Sebab barang tu ada kat belakang. Saya tak bohong. 10.30 sekarang 11.30. 1 jam, satu kotak mesti mau letak depan. Bukan masalah bohong bang. Bila kita sampai hari ni macam ni, Saya cakap, nasib hari ni saya kalau sampai hari ni, KPDN pun sampai hari ni. nampak tak? Sebab apa tu jadi macam tu? Tak tahu, saya pun dah tahu. Kalau abang kata betul lah, saya nak tengok abang punya CCTV. Sekejap, saya tengok. 7.48 Dia 2 jam. 16.95 7.48. Macam mana pula CCTV 2 jam? Tak, ini jam dia lain sikit. Boleh pula jam dia lain sikit. Dia punya setting salah. Macam mana abang nak kencing saya lagi bang? Bukan kucing ni. 7.48 bang, 7.48 pagi. Sekarang jam 11.47. Betul, jam CCTV 11.47. 11.47. Kamu je? Saya punya ni lain sikit. Saya punya telefon dia. Abang pusing lagi bang. Abang pusing apa lagi bang? Abang nak pusing. Abang tanya yang Dah macam serupa saya masuk rambut 7 kali buat tawaf. Ini macamnya bang. Abang jujur je dengan saya. Kita mudah cara. Abang jujur je. Betul tak pukul 7 pagi sudah sampai barang? tak. Barang. Jangan pusing-pusing lagi. Tak ada. Ini kalau saya pusing 1 kali lagi, saya pun pitam. Kita datang. Tak percaya yang saya cakap. Pengguna Bukan saya tak abang percaya. Saya bukan tak percaya. Saya tak percaya pada abang, saya tak percaya pada pengguna. Tapi saya percaya pada siasatan saya. Bila saya siasat, barang tak ada kat depan, tapi barang ada kat belakang. Dalam tempoh 1 jam setengah, barang tak keluar pun. Satu kotak pun tak ada tinggal dekat depan ni. Saya kena ambil tindakan kat tu. Alright? Bingkas dan bangkit, henti catut rakyat tak beri.